Ikan. Cuba. Bagi dia hanyir sikit. Dia dah sampai. Saya. Ya, besar ni. 1 kilo. Allah. Kena juga. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi Okay geng, pagi ni aku planning nak turun ke laut di breakwater. So ini hari trip 2 biji IB. Ni IB aku, ni IB awang. Aku bersama Sifu Macam. So awang ada kat atas, dia bawa lepas hantar dia punya kereta. So geng, trip ni lebih kepada nak cari laut lah sebelum monsun ni. So mungkin aku akan pergi Unjam, nak ni lah, nak apa ni, nak main sotong abang. Lepas tu sambil-sambil ke spot kita akan trolling. Dan game lepas tu mungkin kita main KC kot. Tengoklah macam mana geng. So geng, let's go, kita pergi ke spot. Mandi. Besar ni. Jaga depan je, bagi tegak. Allah. Besar ni tu. Naik dulu je. Jaga, mandi. Besar betul ombak pantai. Tengok lepek. Tengok kat ni pantai padu. Tengok lepek. Talang. Kali kepit kali tu. Ada kau ni kan? Sana. Matahari. Ada kat matahari tu. Tak boleh. Habis plastik mabang goy. Atas bawah okey. Ni. Ni pun atas jok. Selamat. Rek mabang dah, baru sampai. Sip.
Udah bahan mabang. Warna baru Sifu. Jangan jarang warna ni. Rahsia. Tu dia. Mabang pertama hari ni, geng. Ini plastik kita ni. Sekejap. Mana? Plastik pun rabuk dah. 2 hari bahagian kalang. Plastik pun rabuk. Kita baru pegang dia dah bahan lagi. Kita baru pegang. Baru pegang candak dia bahan lagi. Agak frenzy ni Cai. Lama tak main. Agak hari ni mabang frenzy lah. Oh, ini bawa betul ni. Sauk je. Kena sauk. Kena solid tu. Tak terangkat weh. Aduh. Bapak mabang. 700-800 gram tu. Masuk betul. 3-0 dah, geng. 3-0 dah. Ketua tangan ikat berambut. Ketua tangan ikat berambut. Ketua tangan dah. Orang depan dah bahan 3 ekor. Kita tengah ikat berambut lagi. Tu dia. Padu. Awangku kat situ. Awangku. Lambat betul sampai. Awang. Batu saya apa? 7 eh? 7. Okay. 8 awang. Okay, kita baru drop. Sipu dah bahan 3 ekor. Kita drop. Tengok macam ada permainan ke hari ni. Air lepeh. Angin tak ada. Lepeh air. Berapa meter ni? 22 meter. Ikan. Ada belakang kot. Talang. Ni strike dah. Ni kita strike dah. Belitung kali. Kepala besar. Lama tak main nyuk-nyuk. Lama tak main nyuk-nyuk Nyuk. Sikit. Tak pandai dah nak ambil. Okey, jangan tunggu. Ni dah. Ini dah sotong kita. Aduh. Okay. 3-1. 3-1. Dia lagi.
Apa dia? Ni belakang dia panjang. Oh, panjang. Gode tu sangkut kita ya. Ya. Kerat lah. Pisah ada nak. Oi. Katok. Oh, ni sedap. Katok. Tam dia. Ui. Bawah dia ada lampu bang. Oh tu lah. Oh. Jangan lama kan. Jangan lama kat tala sini. Tak ajak lagi. Warna apa pakai lah? Oreng. Ni depan ni biru. Boleh belaka gaya ni. Bawah tu dia. Tunggu. Tunggu ni. Tu belakang. Tu belakang ni. Oh, dia ikut tu. Ya. Ambil. Tunggu je. Separuh. Sana. Dia. Tak apa ikan. Mana? Tak mau. Tak mau. Lari. Ini tadi kat belakang. Ya. Kasar ni. Apa dia? Sekejap bang, kita layan sotong sekejap. Padu. Tak anyih lagi. Hari ni anyih lah bang. Allah. Ai, kena juga. Mandi. Sekejap. Tak main sotong kalau tak kena dawat. Bukan main sotong namanya. Oh tak ada 3.5 Tu. Ambil ni. Tapi warna belacan lah. Warna lain. Boleh kau rasanya. Ambil belaka ni. Warna tak jatuh dia pergi belakang dia. Oi kau, oi. Beliau lagi. Wih. Sikit ni dah kena situ. Tala ke belakang. Bagi dia anyir sikit. Tak naik gitu. Bagi dia anyir sikit. Dia dah sampai bang. Dia dah sampai bang. Unjuk bang.
orang. Dia dah sampai bang. Unjuk. Lepas beliau lagi. Beliau. Tu biasa je Tu biasa. Dia tak boleh lawan sipu. Tak boleh nak lawan. Tunjuk je. Jangan berhenti. Itu je upah dia. Oi. Sampai tebuk teruk gaya. Bukan hati tau ni. Dah buat sotoi tau ni. Sampai tebuk orang belakang balik macam Oh ni bakar dia sangat. Baik tak lekat kawan. Ada lagi bang, dia ada bawah ni bang. Jom bang, jom. Sutun. Betul dia masuk ke tak? Dia ikut rombongan tu. Dia ikut rombongan ikan. Uish. Comel sangkut sekor. Ui. Mabang ni. Bapak mabang ni. Dah. Main sotong. Bapak mabang ni. Ya, besar ni. 1 kilo dalam tangan. Ui. Hitam legang. Besar weh. Besar abang. Lain macam rasa. Macam nak kena lagi je. Padu ni. Padu. Mantap lah saya. Sampai juga nak menyembur-nyembur ni. Lagi saya padu. Gila. Mantap. Dah habis sing. Ni dah buat banyak dah ni. Teri tak mari je. Apa dia? Uduk? Kalau main dakwah ni beruduk. Ya. Lagu mana kita ni? Dah hilang arah ni.
Tipas hari ni nak balas. Sampai spot baru dia juga. Dia juga. Kasur ni. Memang kasur. Tengok pam pun tahu dah. Padu ni saya. Tak apa je kai. Mau guna. Cuma tak ada insurans dah lah. Cukai tak apa. Cuma insurans tak ada lah. Padu. Kat sekilo kayu. Memang mantap lah. Tu apa pasal? Strike. Bottom. Oh, ikan apa ni? Kerapu. Sampai baik jatuh dah ni. Sebaik jatuh dah IB. Kerapu. Manis-manis. Dekat awang ni sotong ada. Kena balik kat awang. Baru dapat 2 ekor kan boleh lari tu. Kucah. Ha? Air separuh dah. Buka dah lubang lah kau. Okay geng, aku dah sampai darat ni. Tengok ni. Padu gila bok. Lalu nak balik. Balik pergi tadi pun dah padu lah. Nak balik pun padu. So inilah hasil aku bersama Sifu Macha. Ya. Haha. Penuh tong. Aku main kisi tadi aku tak buat video. So ni ada talang sini, lepas tu ada sotong bawah tu. So dekat rumah kakak baru aku review semua hasil ni. So ni hasil awang. Awang pergi ambil kereta. Hasil awang. Oh ni ada sotong, kerapu ada. Lepas tu kisi pun ada. So aku kemas dulu barang. Sampai rumah nanti aku tunjuklah hasil ni yang sebenar ni. Ada berapa ekor? Berapa ekor? Berapa kilo kan? 3 ekor jenuh kan ni kisi. Aku dah sampai rumah ni. Rumah Macha. Merah muka tak? Torture ke? Awal pula tu. Matahari merah. So inilah hasil bersama Macha ni. Tunggu Macha awak keluar mabang.
Ha, tengok. Besar abang. Ni kisi satu talang. Ni ikan talang. Ni ikan macam-macam jenis. Ni ikan ni nak isi dalam burau umpai. Tengok yang potong. Tahu dah berapa ekor, tak ada kira dah kayaknya. Tengok. Aduh, 10 kilo lebih lah. 10 kilo lebih lah tuan. Aduh, jajang abang. Mantap. Tu dia. Pok Mabang. King of Mabang. Buat lagi, seko lagi. Tak leng. Katok. Tutup katok buat dia. Habis. Potong Mabang pun banyak ni. Ada lebih kurang 10 kilo lah kita letak. Kita timbang. Tapi hasil puas hati lah. Cuma tenggigi dah tak ada. Tenggigi tak ada, tak apalah. Janji ikan laut kita ada. So macam itulah vlog aku kali ni, geng. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang selalu support aku. So kepada yang baru jumpa channel aku ni, belanja aku satu butang subscribe. So kita akan jumpa next vlog. Assalamualaikum. Bye bye.